صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka, la ilma lana, illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina. Bukakanlah ya Allah apa jua ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah. Rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima, wasyifa'an min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Cik Nur, Ummi Zayadi, Sabirah, Nur Hasmalisa, ahlan Fauziyah Yunus, begitu juga Nur Baiti, Nur Asikin. Ahlan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Di ruangan FB pula, Marwani Ahmad, Noradila, Zai, Azizah, ahlan Fatimah Azhara, Zainab Saleh, dan juga semua sahabat-sahabat yang apa khabar semua. Lama kita tak buat live pada sebelah petang. Rasanya dah 4 hari tak buat. Minta maaf kerana tak sempat nak buat. Dan hari ni pun kita mula lambat sedikit. Dan kita nak teruskan perkongsian daripada kitab Penawar Bagi Hati, Syarah Penawar Bagi Hati ataupun Qalbun Salim. Sebelum itu mohon sebaik sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan yang lain, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita telah tiba pada muka surat 189. Masih lagi berbicara berkenaan tentang hati. Berkenaan tentang hati. Maka dalam kitab ini, penulis kitab membawa kepada kita pada bahagian awal kitab kepentingan menjaga hati. Dan kemudian beliau bawakan 7 anggota yang ada kaitan dengan hati. Kemudian beliau bawakan tentang hati, roh, nafsu, akal. Dan kita berada pada tajuk 10 penyakit utama hati. 10 penyakit utama hati. Maka kita telah belajar yang pertama, iaitu makan yang melampau dan berlebihan. Kita juga telah belajar yang kedua, apakah penyakit hati? Dosa dan perkataan yang sia-sia yang datangnya daripada mulut. Dan kita sedang berada pada penyakit hati yang ketiga, iaitu marah. Dan sebelum ini kita telah kongsikan beberapa hadis Nabi, yang mana pada muka surat 188 ada orang yang pernah bertanya kepada Nabi, minta nasihat, minta pesanan. Maka yang Nabi pesan adalah la taghdab, janganlah kamu marah. Muka surat 189. Ini adalah tajuk kita pada hari ini. Ahlan Intan Zurina, Sabirah, Yayalia. Ahlan, mohon sebaik bantu share, bantu untuk kongsi, rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah.
Maka penulis kitab membawa tajuk cara berinteraksi dengan marah. Apa yang patut kita buat apabila kita adalah orang yang tengah marah ataupun ada isu selalu marah? Apa yang patut kita buat? Kata penulis kitab, lazimkanlah dua perkara ini ketika menghadapi kemarahan. Maka waktu marah, maka lazimkanlah dua perkara ini. Yang pertama, belajar untuk buang kemarahan tersebut. Belajar untuk buang kemarahan. Maka bagaimanakah nak buang kemarahan? Panjang lebar penulis kitab tulis. Ahlan Syah Akbar, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkah. Kata penulis kitab, aku bukan bermaksud untuk membuang sifat marah sama sekali. Kata penulis kitab, bukanlah maksud buang marah ni langsung tak boleh marah. Itu bukan maksud dia. Bukan maksud begitu. Maksudnya kita tengah marah. Kau ni apa marah? Buang marah tu cepat. Bukan maksud langsung buang marah. Kenapa? Kata penulis kitab, kerana sifat marah tidak akan hilang sama sekali. Itu adalah emosi. Itu adalah menjadikan manusia. Maka apakah maksud dengan kena buang sifat marah? Ahlan kepada yang baru join. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab yang kita baca setiap petang, maka boleh dapatkan daripada beg kuning insya-Allah. Saya sharekan sekejap. Maka boleh dapat daripada beg kuning. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebentar. Okey. Maka kata penulis kitab, aku bukanlah bermaksud untuk membuang sifat marah sama sekali kerana ia tidak akan hilang sama sekali. Sifat marah bukanlah boleh buang begitu. Sebab itu ada sahabat Nabi SAW yang cepat marah dia. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi bagaimana kita belajar? Nabi ubah marah dia daripada marah kerana asabiyah perkauman, marah kerana benda-benda yang tak patut, dia menjadi marah kerana agama. Maka itu mulia. Sebab itu kata penulis buku, kerana sifat marah tidak akan hilang sama sekali. Tidak sepatutnya sifat marah itu dibuang terus. Malah, jika sifat marah hilang sama sekali, wajib untuk bersikap marah kembali kerana ia adalah sesuatu yang membantu dalam memerangi semua orang yang ingkar, yang kafir, mencegah kejahatan dan menyuruh kebaikan. Maka perlu ada marah. Maka perlu untuk ada marah. Lagi-lagi dalam situasi ketika berhadapan dengan musuh agama. Ketika mana ada orang melakukan dosa secara maksiat dan secara terbuka, maka perlu untuk ada sifat marah tersebut. Maka marah adalah terpuji, tapi belajar untuk letakkan pada tempatnya. Kata penulis kitab, marah adalah umpama anjing perburuan. Zaman dulu, bahkan kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah, maka adanya berburu dengan anjing. Adanya berburu dengan anjing. Bahkan jika anjing itu dilatih, maka apa juga buruan dengan anjing yang terlatih adalah halal. Maka ada di dalam surah Al-Ma'idah. Muka surat yang kedua surah Al-Ma'idah. Pada juz yang ke-6. Juz yang ke-6. Yang mana Allah ada cerita tentang anjing yang memburu. Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5. Maka pada ayat yang ke-4, maka pada ayat yang ke-4, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Maka dalam surah yang ke-5 Al-Ma'idah ayat yang ke-4 ada diceritakan tentang binatang memburu. Maka kita kalaulah ada anjing yang terlatih dan kemudian anjing itu memburu untuk kita, maka halal dengan syarat-syaratnya. Sebab itu kata penulis kitab, maka marah adalah umpama anjing perburuan, anjing memburu.
Apa yang dimaksudkan dengan membuang marah adalah belajar untuk mengawalnya sehingga ia mengikut akal dan syarak. Itu maksud dia. Maka bila para ulama kata buang sifat marah, maksudnya adalah belajar untuk kawal dia. Sebagaimana bila seorang pemilik berjaya kawal anjing, dia, maka anjing itu memburu. Maka walaupun anjing itu adalah najis, tapi apabila dia memburu, maka boleh menjadi halal bagi tuannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pengajaran daripada sini adalah belajar untuk mengawal emosi. Nak kawal bagaimana? Yang pertama, sehingga marah dan emosi boleh mengikut akal dan juga boleh mengikut kehendak syarak dan agama. Maka kena kawal sehingga emosi kita, marah kita ikut dua benda. Ikut akal dan juga mengikut kehendak syarak dan agama. Sebab itu kata penulis buku, maka ia akan bertindak dengan panduan akal dan juga petunjuk syarak. Maka daripada sini kita belajar apa-apa emosi yang kita boleh kawal mengikut akal dan juga syarak, maka emosi itu adalah emosi yang baik. Banyak orang menjadi gagal apabila dia tidak boleh mengawal emosinya. Tak boleh kawal marah. Sikit-sikit marah. Benda-benda yang kecil pun dia marah. Maka itu bahaya. Marah adalah sangat bahaya, sebab itu diletakkan di bawah salah satu daripada kategori penyakit-penyakit hati. Tapi kalaulah ianya boleh dikawal, maka ianya tidaklah tercela. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Begitu juga ketika marah tidak bertindak kerana mengikut petunjuk keduanya, ia tidak akan bertindak bertentangan dengan panduan keduanya. Jadi bila kita boleh kawal marah, maka kita tidak akan marah kecuali mengikut panduan akal dan juga mengikut panduan syarak agama. Kata penulis kitab, seperti anjing memburu yang mengikut perintah tuannya, keadaan itu mungkin tuannya telah melatihnya dengan bersungguh-sungguh. Maka bagaimana kita nak kawal marah? Ikut akal dan juga ikut kemahuan, ikut syarak. Maka ianya adalah apabila kita latih dia. Sebab itu emosi perlu dilatih. Nafsu perlu dilatih. Diri pun perlu untuk dilatih. Maka itu semua adalah untuk menjadikan emosi tersebut, marah tersebut mengikut akal dan juga mengikut panduan agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata penulis kitab, apa yang berlaku? Masya Allah. Kata penulis kitab, apa yang berlaku? Kalaulah seseorang itu berjaya kawal marah dia, apa yang berlaku? Kata penulis kitab, di samping mengawal perasaan marah, kamu hendaklah membiasakan diri untuk lambat marah. Kena biasakan diri untuk lambat marah. Maka boleh untuk marah, jadikan kita boleh kawal sehingga ianya adalah lambat. Ada orang mungkin kadang-kadang lepas 5 minit marah. Belajar untuk kawal agar lambat marah. 10 minit, 15 minit baru dia marah. Maka belajar untuk kawal agar lambat marah. Dan yang kedua, kalaulah kita boleh kawal marah kita mengikut akal dan juga syarak. Yang kedua, maka biasakanlah untuk memaafkan kesalahan orang lain walaupun banyak perkara yang boleh menyebabkan kamu marah. Maka ini maksud terkawal. Maka kalaulah kita boleh kawal marah, lambat marah. Kita boleh kawal marah sehingga boleh maafkan orang. Maka sebenarnya itulah maksud membuang sifat marah. Bukanlah maksud bila Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Maka bermaksud langsung tak boleh marah. Tidak. Sebab Nabi SAW kita baca dalam sirah, ada sahaja sahabat yang marah, tapi marahnya adalah marah kerana agama.
marah yang tidak terburu-buru seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka daripada muka surat 189 yang kita belajar bahawa hendaklah kita jadikan marah itu terkawal dengan mengikut akal dan juga mengikut syarak. Apabila kita berjaya kawal marah, maka kita latihkan juga diri untuk dua, lambat marah dan belajar untuk memaafkan ketika mana marah. Belajar untuk maafkan. Dan itu adalah sifat Nabi SAW, memaafkan orang yang melakukan kejahatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 190. Maka tadi kita dah belajar untuk membuang sifat marah, kawal marah tadi. Maksudnya kalau nak marah dekat awal-awal tu, maka belajar untuk jadikan marah itu mengikut akal dan juga mengikut syarak. Yang kedua, muka surat 190. Kata penulis kitab, maka belajarlah mengawal diri ketika marah. Tadi mengawal marah. Yang ini nombor dua, mengawal diri. Ada orang ketika mana marah, hilang langsung diri dia. Hilang langsung. Kita kadang-kala bila tengok orang sedang marah, seolah-olah kita tak kenal dia. Cara dia bercakap, wajah dan muka dia, cara dia berinteraksi. Ada orang boleh hilang diri, hilang kawalan ketika mana marah. Maka sebab itu kata penulis kitab, belajar untuk buang marah itu satu. Dan yang kedua, belajar untuk kawal diri ketika mana marah. Lalu bagaimana kita nak kawal diri ketika mana marah? Sebab itu marah termasuk daripada penyakit hati kalaulah kita tak boleh kawal dia. Kalaulah kita tak boleh kawal diri kita padanya ketika mana marah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata penulis kitab, marah hendaklah dikawal ketika ia sedang berkobar-kobar. Tengah membuak ni. Sebab itu kalau kita tengok orang marah, pernafasan dia pun lain. Diri dia pun lain. Sebab itu kata penulis buku, bila kita tengah memuncak marah, tengah berkobar-kobar, maka belajarlah untuk kawal diri. Itu adalah tindakan yang kedua. Tadi tindakan yang pertama, kawal marah. Kalaulah tengah marah, maka yang kedua adalah kawal diri. Dan ia ni tak mudah. Percayalah, Masya Allah, tak mudah. Kita kalaulah tengah marah, Masya Allah, orang yang sebesar bukit pun kita nampak kecil je. Kita kalaulah tengah marah, keluar semua perkataan yang tak pernah didengar oleh orang. Kita kalaulah tengah marah, ramai macam mana pun orang, kita sanggup lawan kalau tengah marah. Lagi-lagi ada orang yang jenis memang suka nak kawal diri, nak kawal kemarahan dia. Maka sebab itu kata penulis kitab, marah hendaklah dikawal saat ia sedang membuak-buak, saat ia sedang berkobar. Maka bagaimanakah kita nak kawal? Dengan menahan perasaan marah yang ada di dalam hati. Lalu penulis kitab bagi beberapa tips bagaimana untuk kita kawal marah kita. Maka ada beberapa perkara yang boleh membantu apabila kita sedang marah. Yang pertama, kata penulis kitab, maka jadikan ilmu pengetahuan sebagai bimbingan. Ilmu. Orang kebiasaannya bila marah, hilang dah segala ilmu dia. Hilang. Emosi ketika itu memuncak. Sebab itu kata penulis kitab, ilmu pengetahuan dan tindakan boleh menolong untuk menahan marah. Ada dua benda. Jadikan ilmu sebagai bimbingan dan ketika mana marah, buatlah tindakan yang Nabi ajar. Dua benda. Macam mana kita nak kawal diri saat ketika mana marah. Bagaimana? Dua benda. Jadikan ilmu, kata penulis kitab, sebagai bimbingan dan buatlah tindakan yang Nabi SAW ajar. Ilmu. Apakah maksud ilmu sebagai bimbingan? Yang pertama, hendaklah tahu bahawa jika dia marah,
dia seolah-olah memprotes terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah untuk berlaku. Kita kena ingat, macam mana kita nak kawal diri ketika mana marah. Kita ingatkan diri kita bahawa semua yang berlaku dengan kehendak Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, ma tasqutu min waraqah. Tak ada sehelai daun yang gugur kecuali dengan kehendak Allah. Tak ada apa-apa yang berlaku. La haula wa la quwwata illa billah. Semua berlaku dengan kehendak Allah. Maka bila kita tengah marah, bagaimana nak kawal diri? Ingatkan diri kita semua berlaku dengan kehendak Allah. Maka kalaulah aku marah, seolah-olah aku protes, tak puas hati terhadap apa yang Allah lakukan. Adakah aku berani begitu? Maka ingatkan diri. Ini dipanggil tindakan melalui ilmu pengetahuan. Nombor 1, jika dia marah, seolah-olah memprotes terhadap apa yang telah dikehendaki oleh Allah untuk berlaku. Bukan kehendak dirinya sendiri. Dan memprotes kehendak Allah adalah perkara yang paling jahil. Kita kalau nak protes Allah, itu lambang kejahilan. Maka bila kita ingatkan diri kita begitu, ianya adalah cara untuk mengawal diri ketika mana marah. Tengah marah ni, kita ingatkan diri kita, tak ada yang berlaku kecuali dengan izin dan kehendak Allah. Aku nak marah-marah sangat ni, takkanlah aku nak protes ketentuan Allah, kehendak Allah. Aku sepatutnya tenang dahulu dan kawal diri dahulu. Maka itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita ingatkan diri kita. Apa yang kita ingatkan tengah marah ni, tak boleh kawal. Ingatkan diri kita, kemarahan Allah adalah lebih hebat daripada kemarahannya. Dan pada masa yang sama, ingat kurniaan Allah lebih besar kerana entah berapa kali dia menderhaka kepada Allah, tetapi Allah tak marah dia. Maka ingatkan, Allah punya kemarahan, kemurkaan lagi hebat. Tapi berapa banyak kali aku buat dosa, Allah tak marah kepada aku. Yang aku nak marah-marah dengan ketentuan Allah ni kenapa? Itu cara yang kedua. Maka cara yang kedua mengawal diri ketika mana marah adalah ingatkan diri berapa banyak dosa yang kita buat. Tapi Allah tak marah pun kepada kita. Maka apa yang berlaku juga dengan kehendak Allah. Maka kenapa kita nak marah sehingga keterlaluan dan berlebihan? Yang ketiga, ingatkan diri lebih wajib mengikut perintah Allah daripada mengikut perintah diri sendiri. Ingatkan diri kita. Maka kita nak marah ni. Kita nak marah kerana sesuatu berlaku berbeza daripada kehendak kita. Sesuatu itu berlaku tak mengikut kemahuan kita. Ingatkan diri kita. Sekarang ni nak ikut siapa? Nak ikut ketentuan Allah ke nak ikut kehendak diri? Semestinya kita nak ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingatkan diri kita lebih wajib mengikut ketentuan Allah, perintah Allah, kehendak Allah daripada mengikut emosi sendiri. Dan emosi sendiri adalah kemarahan. Maka sebab itu kata penulis buku kitab, kawallah, tapi tak mudah ni. Kawallah diri dengan ilmu melalui 3 cara yang kita sebut tadi. Tindakan pula. Apakah tindakan yang patut kita buat ketika mana kita marah? Tindakan. Dan ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang patut kita buat tengah marah ni, tengah meluap-luap? Apa yang patut kita buat? Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tak rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis kitab, ketika sedang marah, antara yang Nabi ajar, jangan lupa untuk baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca tu. Tengah marah ni, baca dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kenapa?
Kerana sabda Nabi SAW, kerana marah berasal daripada syaitan. Syaitan yang cocok. Marah-marah cepat. Syaitan yang cocok untuk kita tak terkawal marah. Maka tadi kawal diri waktu marah dengan ilmu, dengan 3 benda tadi. Dan sekarang ini kawal diri ketika mana marah dengan tindakan. Maka tindakan yang mula-mula kena buat, bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab itu pernah ada seorang Nabi suruh baca, dia tak nak baca. Sebahagian pada sahabat kata dia munafik, dia tak nak baca. Dia tak nak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walhal sabda Nabi apa, inni la'alamu kalimah, aku tahu satu kalimah, kalaulah orang itu baca ketika mana marah, la zahaba, akan hilang kemarahan dia. Maka ada sahabat lain beritahu kepada orang yang tengah marah ni, tapi dia enggan untuk baca. Maka sebahagian para ulama hadis kata orang yang enggan baca itu adalah seorang yang munafik. Maka hadis yang menyuruh untuk membaca a'udzubillah ketika marah adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata penulis kitab, jika marahnya masih belum terhenti, dah baca dah a'udzubillah berkali-kali. A'udzubillah minasyaitanirrajim, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Fu, dah tiup dah. Tak terhenti lagi. Kata penulis kitab, maka hendaklah dia duduk jika waktu dia marah itu dia sedang berdiri. Duduk dulu. Duduk. So itu orang-orang dulu bila nampak orang marah, duduk dulu. Maka duduk dulu. Maka kalaulah waktu dia marah tu tengah berdiri, maka Nabi suruh untuk duduk dulu. Jika dia marah ketika mana duduk, waktu duduk ni tengah marah, maka hendaklah dia berbaring pula. Tukar posisi. Kalaulah tengah berdiri marah, duduk. Kalaulah tengah duduk marah, maka sabda Nabi, falyattaji', berbaring. Jika marahnya tidak juga hilang setelah duduk dan berbaring, maka yang ketiga Nabi ajar, maka hendaklah berwuduk. Maka ini tindakan yang kedua. Ubah posisi marah kita. Maka mula-mula baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang kedua, kalaulah tengah berdiri, duduk. Kalaulah tengah duduk, baring. Dan kalaulah ketika mana itu masih lagi marah, yang ketiga, maka berwuduklah. Berwuduk ataupun mandi, basahkan diri ketika mana sedang marah. Redakan dahulu, kawal diri ketika mana marah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muka surat 192. Apakah dalil yang Nabi SAW suruh berwuduk ketika mana marah? Yang ini kita sambung esok insya-Allah. Minta maaf tadi mula lambat sedikit. Sehari kita ada 3 program, 8.30 pagi, 6 petang dan 11 malam. Maka jemput join buat yang berkelapangan insya-Allah. Malam ni pun ada kuliah maghrib, maka jemput bersama insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak semua, Nur Hasmalisa, Faridah, Sabira, Ummi Zayhadi. Terima kasih Kak Kamiza, Latifah, Nursina, Rohani, Ruby, Fatimah Az-Zahra. Terima kasih semua, Echa Yunus. Jumpa dalam kuliah maghrib nanti buat yang berkelapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.